or lease from in the morning. Kalau istriku menyintai manusia yang ராஜ்மோனுக்கு கல்யாணம் கேள்விப்பட்ட உண்மையா? உனக்கு யார் சொன்னா? Tony 嘅仔就嚟結婚咯。係咯。咦？鹹濕！我都想湊多一個。Mak dah dengar kata cucu nak kahwin. tahu ni. Melepas jamban lah. Lah nak dah tua. Ni kedai ni. Betul dah ni. Pasti kaya. Ya. Pasti ya, garanti. Sini ya, bro. Ini. Ambil. Oh. Jadi. Ya, ni. Hey, my friend! Masuk. Ni kami kawan dua. Ras Ami. Andy lo. Wah, timingnya memang baik ni ya. Saya ada cerita bagus punya special for you. Ya, cerita saja tak nak lah. Kita mau untuk besar, bro. Betul. Mari. Tengok. Europe lemak lah. US sama semua telur. Tapi, saya boleh tolong. Tengok itu plan. Guarantee kaya lah. Cepat kaya ya. Pasti untung. Pasti kaya. Pasti kaya. Hey, how's the grandson wedding receptions? Ready ah? Mak bapak dia nak buat besar-besaran. Your cucu James, how? Same lah. Raj pun nak satu day one besar untuk Rahul. 1,000 guest. Dia orang tu tak biasa susah. Correct. Hari tu anak-anak kita kat rumah saya. Meeting senyap-senyap. Dia orang tu join scheme nak buat duit. Nak cari big money tu anak-anak mereka lah. Tu. Mereka kat situ. Ayah, seorang kuai lah. Dengar mereka. Ayo. Semua dah habis, bro. Ayah, lah. My wife will kill me. Then my mother will kill me. Tu dam tayo. Listen. Masih boleh diselamatkan. Tambah investment je. Bagus. Empat baju. Satu untuk nikah, satu kenduri kat rumah. Oren I punya tau? Kau ni dua kenduri kat hotel tau. Kenapa dua? Untuk backup je. Kelas you. Kena tweet ni. Sini. Kunci lah, bro. Ayo. Macam ni pun boleh makan kah, bro? Black Ma. Cancel lah. Cik. Telefon pun tak dapat lah. Ada message? Ibu kemalangan di bank datang sekarang. Ayo. Poci, ayo. Mana mak? Tak
We shouldn't have neglected them. Ayo, we should have used our money to take care of them. Semua saya hilang. Skim cepat kaya kau tu dah. You want this, what can I do? I want this in the house, what can I do? I can't do anything. No. You want this, what can I do? Lama tu. There they are. We are okay. Tapi kamu semua ini tak okey. Dengar cerita, you cari duit dengan skim cepat kaya. So, tak kaya ke? Kan duit semua dah hilang. Kenapa tak tahu nak jaga duit? Nah, sekarang belajar dan dengar cakap pegawai bank. Kalau kami boleh, tentu kamu semua ni boleh. Listen. Dengar baik. Silakan. Ayo, kada boleh. PIDM lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. PIDM ni adalah agensi kerajaan yang mentadbir sistem insurans deposit dan sistem perlindungan manfaat takaful dan insurans. Kedua-dua sistem ini melindungi simpanan di bank serta manfaat takaful dan insurans anda sekiranya sesebuah bank atau syarikat insurans muflis. Kalau nak jadi pengguna kewangan yang bijak, dengarlah nasihat PIDM Money Smart 123. Number 1, ketahui produk kewangan anda. Apabila ingin menyimpan atau melabur, jangan kancong, relax, man-lai. Ambil masa untuk memahami produk kewangan tersebut dan penyedia perkhidmatan kewangan anda. Okey? Number 2, ketahui risiko kewangan anda. Adakah produk kewangan itu akan memberi hasil yang diharapkan? Kena baca fine print dan ketahui apa yang tersirat dalam terma dan syarat. Ayo, fine print. Fahamilah sepenuhnya risiko setiap produk ataupun perkhidmatan kewangan tersebut. Pastikan ianya betul-betul ngam dengan matlamat kewangan anda. Kalau ianya bersifat too good to be true, berhati-hatilah. Jangan tertipu dengan skim cepat kaya. Mana ada shortcut untuk menjadi kaya, bang? Kan? Number 3, ketahui hak kewangan anda. Anda perlu tahu hak-hak dan tanggungjawab anda dalam urusan kewangan. Lengkapkan diri dengan pengurusan kewangan yang baik untuk mengelak sebarang penipuan atau kesilapan semasa membuat keputusan kewangan. Dan apabila memilih produk simpanan bank atau produk insurans, tanyalah kepada bank atau penyedia takaful dan insurans anda mengenai perlindungan PIDM. PIDM melindungi simpanan bank anda sehingga RM250,000 serta manfaat takaful dan insurans anda sehingga RM500,000 sekiranya bank ahli ataupun ahli penginsurans PIDM muflis. Ada bayar apa-apa? Tidak. Tiada pembayaran atau permohonan diperlukan untuk perlindungan ini. Ianya automatik. Haleluya. Senang je. Automatik. Okey, sekarang kita nak bincang tentang majlis kahwin yang macam ni. Bakal-bakal pengantin minta majlis itu mestilah simple dan tak membazir. Kita akan adakan 3 kenduri kahwin dalam satu majlis. Satu je, bro. Sama? Sama-sama? They look so happy. Alhamdulillah. Tapi mak budak-budak tu biasalah over. Anak-anak kita pas hatilah tu. Kita rasa lega lepas satu bala. Bos, ada tip. Garanti untung banyak. Ini macam kenal ni. Randy. PIDM melindungi simpanan dan insurans anda di Malaysia.